So, hi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di Intan Podcast. Okey, pada hari ini saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada guru kita. Oleh itu, saya memperkenalkan guru kita yang sigap bergaya ni, iaitu Cikgu Muhammad Rafuddin Roslan. Okey, tujuan saya membuat sesi soalan bersama beliau pada hari ini kerana pada 22 hari bulan 5 2026 beliau akan berpindah ke SMK Jalan Kota Tinggi. Jadi saya ingin bertanyakan beberapa soalan kepada cikgu. Okey, jadilah soalan yang pertama, berapakah tempoh cikgu berkhidmat di sekolah SMK Seri Intan ini? Okey, terima kasih kepada saudara Alia. Okey, cikgu sebenarnya berkhidmat selama hampir 5 tahun lah dekat SMK Seri Intan, bermula daripada tahun 20 Januari 2021 sehinggalah cikgu mendapat surat pertukaran ke SMK Jalan Kota Tinggi atas keperluan perkhidmatan, dan cikgu minta penangguhan sehingga 22 Mei, iaitu pada hari Jumaat ni. Okey, kalau kira dalam hampir 5 tahun lah cikgu berada di SMK Seri Intan. Okey, baiklah. Soalan yang kedua, apakah momen yang cikgu takkan lupakan semasa bertugas di SMK Seri Intan ini? Okey, momen yang cikgu takkan lupakan adalah bersama dengan kawan-kawan, terutamanya kawan-kawan cikgu daripada PPKI lah, di mana kita orang banyak aktiviti, terutamanya aktiviti luar lah, melibatkan perkemahan dan juga aktiviti kembara ilmu. Dan ada satu momennya di mana kita orang semasa pulang daripada jelajah Pantai Timur, hampir berlaku pada 2-3 pagi basnya rosak dan cikgu pun tak tahu sampai pukul berapa lah. Itu momen di mana kita pun bimbang lah sebab basnya rosak 2-3 kali rosak dekat Mersing, tak tahu bila sampai. Itu momen yang takkan dilupakan lah. Okey, dan soalan yang ketiga, apakah nasihat yang cikgu hendak berikan kepada anak-anak didik cikgu di sekolah ini? Okey, nasihat cikgu kepada anak-anak didik cikgu di sekolah ni, cikgu harap semua anak didik, tak kisahlah sama ada murid-murid PPKI ataupun murid-murid daripada Arif Perdana, terus istiqamah dalam belajar, hormat kepada ibu bapa, guru-guru serta rakan-rakan di sekolah. Kita perlu ingat bahawa kejayaan itu bukan hadir tanpa usaha, tapi juga perlu diiringi dengan doa dan tawakal lah daripada usaha. Jadi pesanan cikgu, jaga juga peraturan sekolah dan jangan buat perkara yang bukan-bukanlah. Kita tengok sekarang ni banyak kes-kes melibatkan murid, ada kes buli, kes gangguan seksual di sekolah. Jadi cuba elakkan perkara yang bagi cikgu boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendirilah dan serta mencemarkan maruah keluarga. Okey, dan soalan yang terakhir, apakah pesanan cikgu kepada rakan-rakan cikgu? Okey, pesanan cikgu kepada rakan-rakan cikgu, cikgu harap rakan-rakan cikgu tidak lupalah kenangan bersama cikgu di sini. Cikgu juga ingin mengucapkan terima kasih lah, ribuan terima kasih kepada rakan-rakan cikgu yang telah memberikan sokongan kerjasama kepada cikgu semasa cikgu berada di sekolah ini. Semoga kita terus istiqamah lah dalam mendidik anak bangsa kita, dan mudah-mudahan ukhuwah yang sedia ada ni akan terjalin walaupun cikgu berpindah ke sekolah lain, insyaAllah. So, itu sahaja Intan Podcast kita pada hari ini. Terima kasih kerana menonton. Bye-bye. Bye-bye.